Minyak dah panas, masuk 2 biji bawang Holland. Bawang pun dah kekuningan, masuk daun kari 3 tangkai. Okey, ini rempah 4 sekawan dengan biji ketumbar, sangai, dah sangai, simpan. Okey, hari ni Cik Nisha guna dalam 1 sudu teh. Nanti next video Cik Nisha ajar macam mana nak buat ya. Bawang besar 2 biji, halia sebesar ibu jari, bawang putih 5 ulas, cili padi merah, cili padi hijau 10 tangkai. Pisah bahan-bahan ni sampai lumat. Masuk bahan blend. Satu sudu kecil rempah cili, 1 sudu kecil serbuk kunyit, 3 sudu kecil rempah kari daging, 3 sudu kecil rempah kurma. Gaul rempah-rempah ni sampai dia terbit minyak. Biarkan selama 5 minit. Rempah pun dah terbit minyak. Masuk ayam 500 gram. Masak ayam selama 30 minit. Tak perlu letak air. Biar air ayam tu keluar dengan sendiri. Dengan api yang sederhana. Alhamdulillah dah terbit minyak. Masuk air lebihan blender. Masuk kentang, masak selama 30 minit sampai kentang empuk. Kuah pun dah melegak. Masuk santan kotak 65 ml. Masuk garam secukup rasa ya. Masuk irisan daun ketumbar. Masuk irisan cili merah, cili hijau. Alhamdulillah dah siap kari ayam cara Cik Nisha. Doa makan dengan nasi putih, nasi minyak, roti cala, lempeng, capati, tosi. Mesti sedap. Ikut cara resepi ni. Pasti jadi. Okey guys, selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.